Tadi mak kata, kalau tak bagi makan, nanti kena timpa bala. Jangan kau sabar! Sibuk jaga tepikan orang! Binatang! Putuskan pertalian dengan dia. Aku tak terfikirkan! Dari Tuan, terus jadi kadam. Masa mula kita dapat skrip, it was so good. Fizi did a really good job, and we thought, wow, it's not just a horror movie, tapi it comes from the heart. It's about the relationship between a mother and a daughter, and how dia akan melawan the evilness around her in order to protect her family. So I rasa lebih daripada a horror story, it's also a dramatic story that will pull at your heartstrings. Ini cerita seram yang saya rasa yang paling bagus saya pernah baca. Saya told all my guys, I said, okay, we got to do this. Apabila saya dibagi skrip Adam daripada Fizi dalam tahun 2019 masa tu, saya baca tu overnight dan saya dapati cerita dari first scene tu memang gripping. Dia punya penceritaan adalah sangat unik. Main story tu ialah mengenai seorang ibu, wanita yang mempunyai banyak-banyak responsibilities dalam hidup. Okey, apa yang menarik pasal skrip Kadam yang ditulis oleh Fizi, cerita dia unfolds naturally. Maksud saya ialah scene tu sangat-sangat menarik, tapi pada masa yang sama kita tak tahu mana arah jalan cerita tu. So banyak tanda tanya, banyak benda yang intriguing, yang bila saya baca tu saya nak tahu apa yang akan berlaku seterusnya, Penonton kalau bila tengok filem Kadam ni akan rasa benda yang sama. Saya pernah bekerja dengan Fizi. Masa tu untuk first film dia, kami. Lepas tu saya menerbitkan film kedua dia bernama Songlap. Saya tahu macam mana Fizi bekerja. Dia buat banyak research. Dan cerita ni bagi saya, penulis meletakkan semua jiwanya dalam penulisannya. Saya juga pernah bekerja dengan Syamil. 20 lebih tahun. Bagi saya, Syamil adalah seorang pengarah yang sangat teliti dari semua sudut. Jadi gabungkan seorang pengarah yang sangat teliti dan seorang penulis yang membawa satu karya yang sangat-sangat memerlukan semua fokus kepada banyak elemen dalam cerita ni. You dapat satu karya yang bagi saya memang akan pop kat skrin lah. Gabungan ini adalah gabungan terbaik dari segi kreatif dan juga teknikal. So bila kita bercakap pasal saka ni, rata-rata memang orang Malaysia, orang Melayu memang semua ada cerita saka masing-masing, daripada datuk moyang mereka ke apa ke. Untuk orang-orang Indonesia pun mereka juga ada kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka. Kalau tak silap di sana diorang tak panggil saka, diorang panggil Qadam. Cerita ni walaupun di set di Malaysia, saya rasa ia mungkin mempunyai satu tarikan atau satu persamaan dengan budaya atau kehidupan orang-orang di region Nusantara. Saya rasa orang Indonesia pun boleh relate pada cerita ni. Kami ni memang peminat Agnini daripada zaman dia buat Mencuri Radin Saleh, KKN Mandi Jenazah. So we thought she's such a versatile actor. And we know that she's also a very athletic person. Jadi kita rasa kombinasi ni memberikan kita satu one edge as to become a horror protagonist lah. So for us, it's also for us to show that our productions can appeal to across the outside of Malaysia as well by using an Indonesian star. And we thought that pairing her up with also Malaysia's A-lister, which is Remy Ishak, would be a very, very good thing to do, because the two of them are considered, their acting chops are really, really good. Diorang memang bagus lah dua-dua ni, dan dia punya chemistry dia memang real. Dalam masa rehearsal pun kita dah nampak dah chemistry dia macam mana. So I think
That's why we thought the only logical pairing for Agnini could be Remy, and the only logical pairing for Remy is actually Agnini. And when they were on screen together, I think you will see the chemistry lah. Apa perasaan hari ini, Ustaz? Excited but also nervous, tapi juga semangat lah. Halo, my name is Agni, berperan sebagai Melor di film Kadam. Pertama kali membaca skripnya, menurut aku ini bukan hanya cerita seram, tapi juga very human and emotional. Lalu juga watak Melor ini sangat sunyi, tapi juga berani untuk melawan. Dan aku juga sangat suka bagaimana produksi Malaysia mengangkat folklore, tapi juga dengan sentuhan yang sangat jujur. Itu yang membuat aku bilang yes, aku ambil perannya. Aku akan memanjat sampai sana, guys. Coba lihat. I'll be okay kan? Hopefully. Bila saya fikir pasal watak Melo ni, dia adalah yang tidak bercakap. Saya fikir yang kita perlu cari seorang pelakon yang dia boleh, emosinya boleh datang daripada mata, daripada ekspresinya. Bila saya tengok filem-filem ini yang sebelum ni, saya tengok macam memang dia punya muka dia punya matanya, kita tahu apa watak tu rasa. Kadam Dewan. Pergerakan kerjaya saya sebagai seorang pelakon, saya mengikut umur yang dimainkan dalam naskah. Jadi untuk Awang, dia adalah satu yang berbeza. Mungkin penonton-penonton pernah melihat saya melakonkan watak lelaki yang baran, tapi dalam masa sama masih lagi mempunyai naluri seorang lelaki pencinta. Level of thinking dia sangat berbeza dari apa yang saya pernah mainkan sebelum ni. Itu adalah antara sebab kenapa saya mengambil peluang untuk turut sama berada di dalam naskah ini. Masa saya baca skrip tu, saya lihat watak Awang ni, dia walaupun memang secara zahirnya kita fikir macam dia watak antagonis. Pada masa tu saya fikir yang kalau kita nak pilih pelakon untuk Awang ni, dia kena ada kualiti dua-dua. Kualiti antagonistik, maksudnya kualiti Awang yang baran, yang dangerous, tapi pada masa yang sama dia ada satu vulnerability. Sebenarnya dalam dia sayang pada Melo, tapi dia tak tahu macam mana nak tunjuk. Dan saya rasa Remy Ishak salah satu pelakon yang memang dia boleh bawa dua-dua benda tu. It's a lovely character gitu. Karena dengan tidak berbicara dia harus bermain dengan mata, ekspresi, terus juga dengan gerak badan. Dan aku banyak belajar di film The Piano. Dan aku juga banyak belajar dari orang-orang yang kehilangan suaranya, bagaimana berbicara dengan mengekspresikan diri. Dan buatku Melor ini tidak bisa berbicara bukan berarti kelemahannya, tapi itu adalah strength dia. Saya suka memainkan peranan ini sebab saya dapat menonjolkan satu sisi tentang tipikal lelaki Melayu pada satu tahun yang dulu. Saya banyak terjun, maksudnya masuk ke dalam kelompok masyarakat seperti ini. Jadi itu adalah antara research yang saya buat, hasil daripada observation saya terhadap mereka-mereka ini. Selain daripada discussion bersama dengan director Syamil Osman dan juga penulis skrip.
Manis ni seorang adik kan kepada Melo. Walaupun kita nampak Manis ni lembut, tapi sebenarnya dalam lembut tu ada sedih dia, ada marah dia, ada kesiankan kakak dia. Siti rasa ini adalah satu karakter yang Siti boleh bawa sebab dia ada banyak layer. Siti harap penonton boleh nampak sisi lain Manis. Bukan hanya lemah lembut tapi dia seorang yang kuat dan keinginan dia untuk menamatkan tradisi yang kurang baik untuk masa depan keluarga mereka. Watak Manis dan watak Siti pun memang ada sikit persamaan. Siti Khadijah seorang yang optimis. Dia ceria. Watak Manis pun dia juga seorang macam tu. Dia pergi ke bandar, dia sangat optimis. Saya rasa ada persamaan. Lagipun Siti sebagai adik kepada Anini nampak seiras jugalah. Bila mereka bergabung, saya rasa macam ada elektrik. Ish, almari tu mak seorang je. Bongok. Kita tak bongok. Bongok. Saya risau juga bila baca skrip untuk watak putih dan hitam. Saya rasa macam, wah, watak kanak-kanak ni adalah sangat-sangat mencabar. Berbulan-bulan kita buat audition, kita cari pelakon cilik. So kita panggil ramai pelakon kanak-kanak. Paling mencabar adalah nak cari pelakon adik lelaki dia tu. Sebab memang kita nak cari yang size and age 8 tahun, kecil. I secara randomly ternampak mak dia post story dekat WhatsApp. Dia punya size, dia punya ketinggian, dia punya umur tu dah betul-betul macam yang kita betul-betul nak lah. So kita panggil Zara dengan adik dia untuk casting sama-sama. This is the pair yang kita betul-betul nak lah. Hai, nama saya Zara, memegang watak sebagai Putih dalam filem Khadam. Putih adalah seorang yang ceria, bertanggungjawab, mengambil berat dan juga seorang yang cerdik. Putih dengan mak dia dan adik dia tinggal dalam rumah ni. Apa mak? Putih tak panggil dia bengok. Tengok sini. Jadi, macam mana Zara menjiwai watak dan filem Khadam ni? First, Zara buat preparation dulu untuk pergi acting class, pergi acting workshop. Tapi sebelum tu Zara baca dulu skrip, Zara cuba lakonkan depan cermin sama ada ni okey untuk Zara atau tak okey. Lepas tu, bila dah baca skrip tu, kita rehearsal dengan adik sekali. So, lagi senang bila adik betul-betul jadi adik kita dalam cerita. Dia macam ada chemistry tu lagi. Tengok, depan dia. Nakal betul dia kan? Kan? Hai, nama saya Carl. Saya dalam filem ni memegang sebagai hitam. Dan ini adalah rumah saya. Saya duduk di sini, mak saya dengan kakak saya. Bapa saya jarang nak balik rumah. Yang tu pun sama juga. Sebagai seorang penerbit kan, kita lihat skrip kan, kita tengok okey, satu mungkin kita rasa satu lokasi saja. Okey, Rumah Melo. Dan tempat ni tahun 1950-an, kita mesti cari satu tempat yang tidak ada apa-apa di surrounding, di keliling ni. Kita create satu dunia. Dalam dunia Melo, kita kena cari tempat yang cantik, yang juga sesuai untuk buat production. Cabaran nak cari lokasi tu sebab firstly the main premise is Rumah Melo tu. Ikutkan skrip di era 1950s, so dia ada bentuk rumah, mereka bentuk rumah tu sangat spesifik. Banyak tempat kita try cari untuk rumah kampung, try cari kat dalam KL, Selangor tak jumpa, so we have to look outside of KL, Selangor. Eventually we jumpa satu rumah ni dekat Raub. Tapi rumah dekat Raub ni pula, dia punya environment dia tak bersesuaian dengan cerita. Apa yang kita buat ialah
kita angkut rumah tu daripada Raub, kita transport dia ke our location iaitu di Kopeng. Dia rumah papan kan, setiap papan tu kena buka, diorang kena label. So masa pemasangan tu kita tahu okey ada maybe certain kayu dah tak boleh nak pakai, and then kita kena cari lagi kayu-kayu lebihan untuk pasang dia. Structure dia berubah sedikit daripada yang original. The benefit is that we also get to pasang dia balik with the structure that we want. Ini kawasan saya, main dengan kakak lari-lari semua. Dan ini adalah Reban Jalak. Orang dulu-dulu, toilet dia kat luar rumah. Tengok kawan-kawan, nak masak ke apa, semua guna kayu api. Kalau zaman sekarang guna gas je. Tengoklah kawan-kawan, ini adalah dapur zaman dulu. Susah zaman dulu nak masak semua. Tengok. Gas mana ada? Semua guna kayu api je. Saya rasa susah nak jadi mak. Sebab kena masak semua. Saya main ayam je. Mencari tempat ni di Kopeng adalah satu ilham kerana saya dulu datang sini untuk membuat white water rafting. Bila saya datang tengok balik tempat ni, memang ada tempat kosong yang kita boleh guna. Dekat juga dengan Nomad Adventure yang mempunyai semua amenities yang kita perlukan. Jadi bagi saya sesuailah tempat ni, sangat sesuai. Cerita ni set di sebuah rumah kampung yang isolated. Pada masa sama, tempat lokasi tanah tu dekat dengan sungai, lepas tu dekat dengan sebuah gua. It was macam very coincidental and very lucky that kita jumpa sebuah lokasi, kita jumpa rumah tu, kita jumpa tanah yang semuanya lokasi yang kita perlukan semuanya berdekatan lah. So kita punya production designer Tam Khalid, he had a real challenge ahead of him. Dia kena bina semula rumah Melo ni, lepas tu dia kena bina satu annex untuk dijadikan sebagai rumah manis. Adalah perigi dekat belakang dengan reban ayam. So cabaran utama bila kita build set ni is kita tak nak benda tu look macam set. Kita nak tempat tu nampak macam real lah, macam dah bertahun rumah tu ada kat sana. So untuk dapatkan feel era lewat 50-an tu, so segala prop yang kita ada dekat rumah tu, apa yang digunakan oleh pelakon semua tu kena era accurate lah. Dari segi kostum tu pun kita nak pastikan yang walaupun baju tu kita dibuat khas untuk filem ni, tapi dia nampak cukup lusuh sesuai dengan era dengan lokasi itulah. So salah satu cabaran dari segi penataan cahaya pula ialah macam mana kita nak buat lighting untuk cerita ni, yang di mana rumah tu memang tak ada elektrik, tak ada lampu, tak ada apa. Saya dengan Haris Yu dengan Tam, production designer, so kita pastikan yang di mana setiap kawasan di rumah tu kita ada satu natural realistic flame source light. So source light semua actually kita dapatkan daripada sama ada dia lilin ke atau pelita ke atau lampu kerosin ke. So dari segi blocking dengan pergerakan pelakon pun kita terpaksa keep in mind, okay, kalau dia jalan ke sini dia bawa ke tak, logik tak dia bawa lampu kerosin dengan dia. So we had to think of ways to solve the lighting issues in creative ways. So it's all natural sources yang kita try to recreate. Jujur 90% itu semua scene-nya susah. Karena Melor ini kan tak bersuara ya, dia hanya memainkan sign dan juga ekspresi. Bagaimana dia melihatkan emosi yang sangat dalam tapi tidak bisa meledak.
apalagi ketika dia menjadi tameng untuk anak-anak. Oke, aku suka sekali challenge. Karakternya didatangkan sangat baru untuk aku. Aku belum pernah memerankan peran ibu dengan 2 anak. Lalu aku juga belum pernah memerankan watak yang mute. Perempuan di zaman itu sudah menikah muda, mempunyai anak, mungkin tidak memiliki banyak pilihan, dan juga mereka kadang seringnya diam ketika disakiti. Tapi buatku diam itu adalah kekuatan, bukan karena mereka tidak bisa bersuara, tapi kekuatannya itu datang karena mereka bertahan. Sakit tengkuk. Malam tadi tidur kena 4 dengan kadam. Memang susah untuk saya nak imbangkan panas baran dan dalam masa yang sama saya mencintai. There's a one scene dan saya minta dengan Syamil to reshoot. You know the moment bila awang dia dah start shape. Dia dah turn to soft side. Tapi kita tak boleh terus drastically change awang ni jadi like 360 punya soft. Saya cakap dengan Syamil, saya kenal awang ni, saya dah tergelincir sikit ni daripada watak ni. Sikit tergelincir dia akan jadi cacat untuk otak. On awang punya side lelaki memang kerja dia pergi mencari rezeki and bagi duit pada family untuk kelangsungan hidup. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, sebenarnya seorang lelaki itu perlu berikan kasih sayang kepada isterinya, kepada anak-anak. Dia adalah tiang kepada keluarga. Kalau dia gagal membimbing keluarga tu, maka pincanglah segalanya. Kalau cakap pun mesti gaduh. Cakap pasal benda lain lah. Perwatakan Melo dengan Manis, dia ada banyak beza. Melo ni seorang yang sedikit keras. Manis pun lebih berpendidikan. Jadi mungkin apa yang dia fikir tu, dia fikir lebih mendalam. Bagaimana ya, aku harus controlling the boat, tapi juga berakting. Di dalam hati aku mau menangis, teman-teman. Bagi saya, river scene tu susah nak execute kerana bahaya juga. Kerana air dia deras, bila hujan kan, river tu akan naik. And we also engage Nomad Adventure to help us with the river safety. Yes. And training. Yeah. So our guides are certified by Rescue 3 International. So he actually trains, water rescue teams, firemen, civil defense, apart from river guides on water safety. So it's really a pleasure to also be able to instruct your talents. Yeah. And my goodness, they're really, really good actually. Good. Yeah, oh my yeah. God. 3 kata untuk describe Kadam. Amazing, quality, wow. Seram, sedih, kejam. Heritage, haunting, sama love. Menyeramkan, ia realistik dan ia penuh emosi. Kenapa harus menonton? Karena kalian tidak hanya akan mendapatkan cerita seram saja, kalian akan diingatkan betapa ibu kalian itu sangat menyayangi kalian. Jadi jangan sampai terlewat. Okey, kepada penonton-penonton di luar sana, jangan lupa saksikan film Kadam di pawagam berdekatan anda. Take one. It's a wrap for Mak kata, kalau tak bagi makan, nanti kan timpa bala. Aku tak terfikirkan.